الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, alhamdulillah malam ni kita malam ni kita sambung ayat yang ke-20 220 Baik, baca dulu kepasan ayat tu sikit. Ayat ini merupakan sambungan daripada ayat sebelumnya. Ia berkait dengan sebahagian ayat 219. Ada sambungannya dalam ayat 220. Dalam ayat 219, ia meminta kita untuk berfikir secara mendalam tentang arak dan judi. Mereka yang mengambil dan menjalankan perniagaan arak dan judi sebenarnya amat mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan akibat daripada tindakan mereka yang memberi kesan yang buruk kepada orang lain. Apakah resolusi daripada permasalahan ini? Ubat bagi orang yang terlibat dengan arak dan judi adalah infak. Infak adalah urusan harta kita di dunia dan akhirat. Apabila seseorang sentiasa memberi, dia akan dapat membantu orang yang terdekat dengannya. Harta itu pula akan dapat dikongsi bersama saudara-saudara dan kawan-kawan. Baik, kita tengok ayat ni. Kadzalika, tengok ayat 219 tu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayat ini ayat 220. Dia ada sambungnya disebut di sini, sambung daripada ayat 219. Kita ambil hujung ni. Hujung tu apa? Tatafakkarun, ya. La'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun. Itu. Apa makna la'allakum tatafakkarun? Moga-moga kamu boleh berfikir. Demikianlah Allah menerangkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Demikianlah Allah yubayyin dalam ayat yang 219 minggu lepas. Demikianlah Allah yubayyin, menerangkan dengan jelas tentang ayat-ayatnya, ayatihi la'allakum tatafakkarun. Kalau kita nak rujuk balik, yubayyin dulu, yubayyin, ya. Ayat 219, ya, tengok hujung tadi. Yubayyin. Apa makna yubayyin? Menerangkan. Bayyin. Maknanya apa? Maknanya Al-Quran ini, apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran melalui Nabi-Nya dan apa yang Nabi jelaskan, semuanya adalah terang lagi jelas. Bukan benda yang mutasyabih, bukan benda yang keliru. Sebab itu dalam kita tak boleh jadikan Al-Quran ini apa nama?
benda yang susah nak faham, benda yang terkeliru tak ada. Dia adalah benda yang yubayyin, yang mudah, yang jelas. Tidak boleh mutasyabihat. Apalagi kita jadi ragu-ragu, lagi tak boleh. Ya. La'allakum tatafakkarun, moga-moga kamu boleh berfikir. Berfikir apa? Berfikir fid dunia, tentang dunia dan akhirat. Ni sama ayat ni. Ya. Mana ayat ni macam bersambung. Kita selalu tak jumpa, jarang kan jumpa pangkal ayat fi, huruf sendi macam tu. Fi, tak ada. Biasa ya ayyuhalladzina. Yang ini fid dunia, seolah-olah dia bersambung dengan ayat 219, iaitu la'allakum tatafakkarun, moga-moga kamu berfikir. Fikir apa? Tentang dunia dan akhirat. Jadi Allah suruh kita ni gunakan akal, sentiasa berfikir tentang dunia dan akhirat. Yang jadi masalahnya, banyak manusia berfikir hanya dunia-dunia je. Kalau fikir dunia je, akan bosak. Kalau fikir akhirat, dia pun akan bosak. Sebab apa? Sebab dunia ini adalah tempat kita bercucuk tanam. Mazra'un. Maknanya tempat kita bercucuk tanam, hasilnya di akhirat. Jadi kat dunia ini kita kena buat juga kerja dunia yang disuruh oleh Allah, yang diharuskan oleh Allah dan Rasul. Untuk apa? Untuk kita dapat hasil di akhirat. Ya. Itu. Clear tak? Kau dengung? Macam dengung ya? Okey. Jadi ada pendapat mengatakan ayat ini sebenarnya bersambung. Macam tengok ayat 119 itu, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ada pandangan mengatakan berhenti kat sini. Ini baru sambung, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islah. Yang tu ya, pandangan je lah. Tapi yang lebih sahih, kita ikut apa yang ditulis dalam Al-Quran ni. Maknanya kalau habis 219 tu la'allakum tatafakkarun, berhenti kat sini 219, baru sambung sini. Ya. Sebab Al-Quran ni pun jangan biasakan baca sambung. Ada orang tu pula dia belagak pula. Aku kalau baca Fatihah satu nafas je. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Itu Nabi tak baca macam itu. Nabi bila baca Al-Quran bitartil itu sebagaimana yang diberi ajar, satu ayat demi satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Dan kalau kita baca Fatihah jangan ditekan ya. Ada juga orang Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jangan tekan itu, mati kan. Baca Quran gitu juga, satu ayat satu ayat. Tapi kalau panjang macam ini rasa tak boleh lah, mungkin bagi 3 kot. Mungkin macam saya bagi 4, tengok nafas lah. Ya, berhenti pada tempat yang sesuai. Baca Quran dengan tartil. Tak payah nak act lah satu nafas macam orang ni. Kita tengok orang Arab kan, orang belah Timur Tengah dia mengaji dengan nafas yang panjang macam tu. Allah, semua bangga. Dia bangga pasal nafas panjang. Bukan bangga nak tadabbur Quran, tak, nafas panjang. Ni. Maknanya manusia makin jauh daripada Al-Quran. Jadi kita baca pangkal ayat di sini. Ini yang kuat inilah, fid dunya wal akhirah. Nak bagi tahu di sini, tadabbur ni sambunglah. Iaitu Allah suruh kita berfikir tentang dunia dan
akhirat. Jangan fikir dunia je tak boleh, fikir akhirat je tak boleh. Mesti dunia dan akhirat. Akhirat biar lebih tak apa. Fikir dekat dunia ni ialah benda dunia kan, macam-macam kita fikir. Pertama sekali rezeki. Di akhirat kita nak fikir, soalannya kita ni ahli syurga ke ataupun tak ahli syurga. Kalau kita baca dalam Al-Quran banyak-banyak, kita tadabbur, kita terjemah, kita akan selalu bertanya pada diri, aku ni nanti pada mahsyar selamat ke tidak? Aku pada mahsyar dapat tak minum air di kolam Nabi itu, kolam Radah tu? Aku besok di Sirat dapat tak? Benda-benda ni kita kena fikir selalu. Aku besok bangkit di akhir akhirat, celik ke buta? Nazim, besok nak bangun di akhirat, nak celik ke nak buta? Nak celik. Kalau buta, ada tak orang yang bangkit di akhirat pada masyarakat buta? Akmal? Ada? Kenapa buta? Alum? Ada nanti di akhirat, daripada mahsyar lagi, belum masuk neraka lagi, pada mahsyar dah buta dah, dan neraka pun buta. Siapa orang yang buta ini? Orang yang tak nak kepada agama, tak nak berpaling daripada tadabbur Al-Quran, berpaling daripada peringatan Al-Quran. Mereka ini akan bangkit dalam keadaan buta. Benda ni bukan benda main-main. Kita kadang-kadang orang tak kisahlah, tak kisah dah. Nabi itu betul-betul dibangkitkan oleh Allah, betul-betul perjuangkan Islam secara bersungguh-sungguh dengan jiwa dan raga. Pasal apa itu? Pasal benda ni benda besar. Saya buka surah Taha. Buka surah Taha. Surah yang berapa? 20. Baca Anas ke kuat? 120. 125 kalau silap. Ayat 125. Betul. Ayat 124. 24 dan 25 lah. Betul. Baca. Terjemah dia? Dan sesiapa yang berpaling engkau dari ingatan dari petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan hidup. Lagi. Saya lagi. Dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku baru melihat. Ini ya, manusia ni akan komplain nanti. Mudah-mudahan bukan kita lah. Faman a'rada an dzikri, maka barang siapa yang berpaling, yang ni berpaling, bukan tak baca ni, berpaling. Berpaling macam mana? Bila orang peringatkan dengan agama, peringatkan dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dia berpaling. Yang ni Nabi buat, kita kata. Yang ni Allah suruh, tak apalah, aku buat yang lama je lah, sama juga. Ya, macam tu. Maksud berpaling, bukan tak baca Quran, baca, tapi berpaling dengan petunjuk Allah, dengan peringatan. Al-Quran ni panggil peringatan, zikrun. Pada hari kiamat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan fa innalahu, sesungguhnya bagi mereka itu ma'asyatan dongka, kehidupan yang sempit.
Mereka yang berpaling pada agama, pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kehidupannya akan jadi dhanka, iaitu sempit. Sebab itu kalau kita tengok orang yang tinggalkan Al-Quran, tinggalkan ajaran Allah dan Rasul, kehidupannya nampak macam senang, tapi sebenarnya sempit. Tiap-tiap hari dia kepikir macam mana nak cover, manjang tak cukup. Itu maksud dhanka, bukan dia tak kaya, tapi dia kaya, tapi kehidupannya sempit. Ada je benda tak selesai, ada je masalah yang akan datang. Pertama sekali masalah hati tak mau lembut, hati keras. Ya. Macam mana zaman sekarang orang nak menghindarkan hati menjadi keras? Zaman Nabi dulu pernah orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, macam mana aku ni hati keras, payah nak terima, nak tunduk, payah. Jadi apa Rasulullah cakap? Dia kata, kamu pergi cari anak yatim, kemudian kamu usap kepala anak yatim, bagi dia, infakkan dia sikit, bagi makan, jaga anak yatim, InsyaAllah hati akan jadi lembut. Kalau orang sekarang dia tanya ustaz, dia kata, macam mana ustaz nak hati jadi lembut, jangan keras? Nanti aku bacakan ayat Yasin. Kan biasa gitu kan, baca Yasin, minum ayat Yasin, ataupun baca ayat ni, baca ayat tu, ya. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi suruh pergi cari anak yatim, bermanja, usap kepala anak yatim. Nanti ayat ni ada cerita ni. Ni tentang anak yatim, ya. Ni ayat yatim ni. Ya. Tu dia. Tahu tak anak yatim? Anak yatim ni macam mana? Azim? Tak ada mak bapak. Memang? Bukan tak ada bapak. Tak ada ayah, ya. Orang yang tak ada ayah. Ayah dah meninggal. Ada orang tu ayah ada tapi entah ke mana, bukan anak yatim. Kan? Ayah ada tapi kita tahu ke mana. Betul? Ilham, betul? Ayah ada kan? Mana? Entah. Macam tu lah. Itu bukan anak yatim. Dan pula umur sebelum balik, kalau dah tua tu bukan yatim lah, ya. Dah 20-an umur tu bukan anak yatim lagi lah, yang tak ada ayah. Itu beza cara kita nak melembutkan hati. Jadi ayat yang ni dia ngajar kita nanti insya-Allah, ayat 22 ni, supaya hati kita jadi lembut. Beza sangat daripada dulu lagi. Kita kalau nak hati lembut, baca ayat tiup ke ubun, kan? Tiup ke ubun kan biasa dalam TikTok pun ada, baca salawat tu tiup masa anak tengah tidur, kata dia. Anak tengah tidur tu tiup ke ubun. Tengok-tengok anak bangun besar-besar jadi penyamun. Itu. Nabi suruh cari anak yatim, usap kepala anak yatim, bagi makan anak yatim, bantu anak yatim. Tapi nak cari anak yatim yang susah tu, ya. Tu. Baik, ini dia. Jadi fikir tentang dunia tak beri. Yaumul qiyamah, kamu akan hidup dalam keadaan sempit, wa nahsyuruhu, dan kamu akan dikumpulkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, dalam keadaan a'ma, buta. Jadi dia komplain lah ayat selepas itu, ya Allah, kenapa aku ni dibangkitkan, hasyaratani a'ma wa qad kunta basira, kenapa aku ni lima hasyaratani, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta, sedangkan dekat dunia dulu aku dapat melihat. Ya. Pasal apa Allah kumpulkan dalam keadaan buta? Pasal mereka a'radu an zikri, berpaling dari peringatan Allah, berpaling daripada agama, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada ajaran Rasul. Enggak, ajaran tu sampai tapi kita berpaling, tak nak, dengan alasan itulah ini dan sebagainya. Mudah-mudahan dia tak terjadi ke atas kita sampailah kita mati besok.
supaya kita tidak tergolong dari kalangan orang yang berpaling. Kalau kita tengok para sahabat itu, ahli-ahli syurga zaman Nabi dan zaman selepas Nabi, mereka dengan Islam, kehidupan Islam ini, mereka gabungkan fikir dunia dan akhirat. Fikir tentang dunia, macam mana nak ajak orang kepada kebenaran, macam mana nak jadikan diri aku ni orang yang benar-benar beriman, macam mana nak fikir keluarga aku supaya jadi orang yang bertakwa. Itu fikir kat dunia ni. Bukannya fikir macam mana aku nak besarkan projek aku, macam mana aku nak banyakkan duit aku, macam mana aku nak kelentong orang, nak menang pilihan raya ke apa semua kan. Aku nak tipu orang, nak macam-macam lah. Bukan macam tu. Dunia tu maksud dia, kita kat dunia ni fikir macam mana aku nak selamatkan diri aku kat dunia ni, amalan apa yang perlu aku buat untuk selamat di akhirat. Macam mana aku nak didik keluarga aku di dunia ini supaya selamat di akhirat. Macam mana aku nak ajak kawan-kawan aku dekat dunia ini supaya selamat di akhirat. Itu maksud dunia dan akhirat. Yang dunia ni rezeki semua tak payah fikir sangat lah. Tak ada lagi orang lapar mati, rezeki tak ada. Ya. Tuhan bagi. Tengok Kelantan, siapa pun tak fikir Allah bagi emas melambat-lambat dalam sungai. Ada yang berkampung tepi sungai sampai seminggu, tidur tepi sungai nak dulang emas. Mudah dia Tuhan nak bagi sesiapa tu kaya. Dia jadikan Kelantan banyak emas. Siapa sangka kalau Allah nak bagi Pisma ni kaya, mudah je. Besok terjatuh dalam lumpur dekat paya tu, kali basuh-basuh tengok lekat emas. Ada banyak emas tu. Mudah je kalau Tuhan nak bagi kaya. Ada kaya orang Pisma. Ya. Tak ada masalah. Dia nak fikir masuk dunia akhirat tu ialah kaitan dunia, benda dunia, tempat bercocok tanam untuk dibawa ke akhirat. Faham Mas? Apa maksud ni? Donka ni maksud dah? Donka apa maksud dah? Apa maksud A'radha ni? Kemudian wa yas'alunaka dan apa dia? Mereka bertanya. Ni bertanya lagi. Ayat yang sebelum ni bertanya juga. Wa yas'alunaka anil ahillah dan sebagainya. Ini mereka bertanya dari tentang yatama, anak yatim. Ini ayat anak yatim. Qul, katakanlah, islah memperbaiki. Lahum, bagi mereka anak yatim tadilah, khair, lebih baik. Wa in, dan kiranya kamu tukhalituhu, mix, mencampurkan mereka maka ikhwanakum, maka mereka adalah saudara ataupun adik-beradik kamu. Adik beradik kamu. Wallah, dan Allah ya'lamu, lebih mengetahui. Al-mufsidu, orang yang berbuat kerosakan. Minal muslih, daripada
Orang yang melakukan kebaikan. Faham tak? Faham tak? Mereka bertanya, para sahabat bertanya tentang anak yatim. Lepas ada orang dah diharamkan arak, ayat sebelum ni lah, dah diharamkan arak, mereka tak ada lagi bisnes arak. Mereka bertanya macam mana nak infak. Ni sahabat ni, salah satu daripada perkara yang boleh mengampunkan dosa kita ialah infak. Kalau sebelum tu sahabat ni banyak habis duit untuk minum arak, beli arak, dan orang meniaga arak pula duit banyak, macam Umar dapat untung arak banyak. Jadi mereka bertanya, selama ni, lepas ni kami tak minum arak dah, jadi duit ada lebih. Dulu kami meniaga arak, duit pun lebih, macam mana nak buat? Dengan siapa kami nak infak? Macam tu. Begitu juga orang yang isap rokok, dia berhenti isap rokok. Berhenti isap rokok, duit mungkin melebih. Pasal kalau isap rokok, satu hari RM15, RM20. Ya, kalau 1 tahun dah 5-6 ribu habis untuk rokok. Bila berhenti, maka nak supaya Allah ampunkan dosa kita, kita infak harta fi sabilillah. Ya. Itu dia. Itu di antara contoh lah. Baik, kemudian dalam ayat ini pula mereka bertanya tentang anak yatim. Maka qul, katakanlah ya Muhammad, islahul lahum, memperbaiki mereka, bagi mereka itu adalah lebih baik. Apa maksud dia? Para sahabat dulu ada yang pelihara anak yatim. Jadi bila dipelihara anak yatim, dia jadi ialah orang beriman kan, bertakwa kepada Allah. Bila dipelihara anak yatim, jadi susah. Anak yatim ni pula ada setengah tu dia ada harta. Anak yatim orang kaya lah, dia ada harta peninggalan ayah dia, ataupun orang infak untuk anak yatim, dia yang handle, dia yang uruskan. Jadi anak yatim dia ambil seorang, anak dia ada 5 orang, anak yatim ada seorang, campur dia 6 orang. Jadi sahabat ni mula-mula bila dia nak masak, dia masak asasing. Ya ini untuk anak yatim, ya ini untuk anak aku sendiri. Jadi lama-lama susah. Jadi susah nak asingkan. Kalau anak yatim ni pula dimasak, kemudian anak yatim ni makanan-makan tu berlebih, dimakan oleh anak sahabat ni tadi. Sahabat ni rasa macam berdosa. Macam tu sekali. Faham tak? Faham tak ni? Sahabat Nabi, dia bila anak yatim 1 orang, anak dia sendiri ada 5 orang contoh. Lepas tu bila dia masak, sahabat ni masak asing-asing, mengelakkan supaya harta anak yatim jangan bercampur dengan harta dia. Tapi susah nak elak, akhirnya termakan juga. Anak-anak dia mungkin makan lebihan, makanan anak itu tak habis, ataupun masak tu tercampur. Bukan senang ya. Katalah macam kita masak kat rumah, semua nak asingkan. Ni bawang anak yatim, ni bawang anak kita, ni nasi beras anak yatim, ni beras anak kita. Tak semudah itu. Jadi sahabat pun bertanya tentang anak yatim ni lah pada Nabi, macam mana nak buat ni, apa yang terbaik. Maka Allah turunkan ayat ini, katakanlah memperbaiki bagi mereka itu lebih baik. Maknanya, wahai hamba Allah, kalau kamu boleh asing-asingkan masak, itu baik. Kemudian wa in takhalid, dan kiranya kamu campurkan, tukhalituhu, campurkan makan itu, pakaian kecampur-campurkan dengan anak kita sendiri. Fa ikhwanukum, maka mereka sebenarnya adalah adik-beradik kamu. Turun ayat ini memudahkan sahabat dan memudahkan kita sampai hari kiamat. Jadi kalau kita ada bela anak yatim, boleh campurkan makan, tak ada masalah, sebab Allah memahami. Jadi senanglah. Tapi kenalah hati-hati. Janganlah pula katalah
Anak kita ada 5 orang. Belanja dia 5 orang tu katalah RM500, 100 sebulan untuk seorang, untuk makan dia. Kita ambil untuk anak yatim pun RM500, tu tak edih. Ataupun kita ambil 200, 300, tak edih. Ya. Jadi kena ambil apa kata-kata, secukup, sengam yang mungkin, sebaiknya. Kata anak kita 5 orang, 500, untuk anak yatim 100. Kita campurkan. Masak satu periuk je. Macam tu. Allah longgarkan. Fa ikhwanukum, pasal anak yatim yang kamu pelihara adalah adik-beradik kamu. Ya. Nabi sebut apa? Aku dengan anak yatim ni antara 2 jari ni, sangat rapat. Itu Nabi dengan anak yatim. Al-Quran dia mengajar kita supaya ni berfikir tadi. Bila kita berfikir, jadi kita ada semangat nak memahami Al-Quran, memahami Islam dengan sebaiknya, akhirnya kita akan jadi orang yang cerdik, yang kita sebut apa? Ulul albab. Ada tak orang dia anggap dia dah semayang, dia naik haji, dia dah sedekah, dia dah puasa bulan Ramadan, puasa sunat lagi, semayang sunat lagi, dia rasa dia okey. Tetapi dia tinggal satu perkara yang menjadikan dia tidak dimuliakan oleh Allah. Apa dia? Meninggalkan, meringankan anak yatim, ataupun tak peduli tentang anak yatim. Cuba baca Muaz surah tentang anak yatim. Tutup Quran tu, surah Al-Ma'un. Okey, balik semula. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lagi? Yadu'ul yatim. Okey, cukup. Tidakkah kamu lihat? Kita tengok ayat tu, surah Al-Ma'un tu. Hafal kan? Ara'aital ladzi, tidakkah kamu lihat orang yang mendustakan agama? Yukadzibu biddin, mendustakan agama. Siapa dia? Iaitu fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu ialah orang yang meninggalkan anak yatim. Kadang-kadang kita terfikir, subhanallah, aku ni semayang dah okey, haji dah okey, puasa dah okey, tolong orang dan sebagainya, tapi kita tak ambil kisah tentang anak yatim. Allah kata, kamu mendustakan agama. Anak, saya teliti ayat tu betul-betul. Cuba baca makna lagi. Yadu'ul yatim wala yahud wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak payah buka lah kot. Tak ingat? Dan yang tidak memberi makan orang miskin. Lagi? Fawailul lil musallin. Ada kaitan tak ayat tu? Dia tak bagi orang dia tak ambil berat tentang anak yatim, kemudian tak bagi makan orang miskin, kemudian maka neraka wil lah. Apa kaitan? Neraka wil bagi orang yang solat. Maknanya orang yang melalaikan orang yang tidak mengambil berat tentang orang anak yatim dan orang miskin termasuk dalam melalaikan solat. Tak? Orang tafsir betul lah. Itu juga kan, orang tadabbur melalaikan solat ini maksud melewatkan solat semua. Tapi ayat itu selepas cerita tentang anak yatim dan orang miskin. Maknanya kalau orang itu hatinya tidak terpaut untuk tolong orang anak yatim dan orang miskin, maknanya hatinya terlalai walaupun dia solat. Subhanallah, ya? Ini tadabburnya. Baik tu mau tak mau kita kena. Baik tu kita nak cari anak yatim tak jumpa nak macam mana lah.
Kita nak cari anak yatim. InsyaAllah nanti kita dah tahu bagi tu Sarif, kalau dia balik ke Indonesia nak cari anak yatim 2-3 orang. Kita usaha supaya kita ini buat seperti mana yang Nabi dan sahabat buat. Bukan semayang saja, bukan puasa, bukan baca Quran dia tak, bukan tadabbur Quran dia tak, mesti diamalkan. Ini subhanallah, ayat-ayat Al-Quran mengajar kita supaya kita ini berfikir tentang dunia dan akhirat. Kemudian Allah dah kata ini adik-beradik kamu. Wallah, dan Allah sentiasa mengetahui. Ya alam ni kan, sentiasa mengetahui siapa yang bawa kerosakan dibandingkan orang yang buat kebaikan. Mana dia apa? Maknanya tentang anak yatim ni tadi, Allah tahu hati kita. Katalah saya anak yatim, saya ada bela anak yatim. Allah tahu hati saya sama ada saya ni makan harta anak yatim ataupun tidak. Kita katalah ada orang tu dia tahfiz, ada anak yatim 3-4 orang. Orang pun infak, ini untuk anak yatim, bagi 1,000 ke 10,000 ke, kan? Kemudian dia pun beli kereta baru. Untuk apa tu? Untuk anak yatim, daripada anak yatim dia, beli Alphard sebiji. Pada anak yatim dapat 5 orang je. Dia beli Alphard sebiji. Dia tanya, kenapa? Lawa kata, untuk anak yatim, kata dia. Ini Allah mengetahui. Ya'lamul mufsidu minal musallih. Jadi ini nak kena hati-hati. Macam Pisma ni juga lah. Saya selalu sebut dalam grup. Kalau nak beranak, keluarga saya sendirilah. Apa saja harta yang ada di Pisma ini, selagi digunakan untuk Pisma, gunakan. Tapi tak boleh digunakan untuk individu. Walaupun satu kita tolak. Kita tolak itu dibeli dengan infak orang ramai. Kita tolak itu untuk bisnes kita sendiri, untuk angkat barang kita sendiri. Tak boleh. Ya. Bukan senang. Kadang-kadang benda macam ni yang saya rasa susah ni buka tafi ni. Berasa susah. Kadang-kadang rasa menyesal lah Allah. Nak jaga tu susah. Kita beli parang itu untuk Pisma, kegunaan kebun Pisma. Kita guna untuk kebun kita sendiri. Tak boleh. Saya selalu sebut, bukan soal kita kerekut. Tak ada timbul soal kerekut. Soal nak jaga amanah. Termasuklah anak yatim tadi. Kerusi yang ada dalam Pisma, luar pagar Pisma tak boleh guna. Dalam pagar ni gunalah, nak duduk, nak sembang ke, nak tidur atas kerusi ke, tak ada masalah. Ya, itu. Yang ni sangat sukar. Setakat nak bangunkan bangunan, nak buat kelas tadabbur mudah, tapi nak jaga itu sangat susah. Umar Abdul Aziz kan, pen pun dia jaga, lampu kerajaan pun dijaga. Bila orang datang jumpa dia, kamu nak sembang apa? Nak sembang peribadi, dia tutup lampu. Sembang, apa nak sembang? Sampai macam sekali. Pen yang digunakan macam tu juga. Tulis untuk hal ehwal kerajaan je. Individu tak boleh. Tak mudah ya. Tak mudah untuk kita. Sebab itu kadang-kadang ni saya ceritalah untuk panduan semua lah pasal kita ni, ya. Kadang-kadang terpakai juga. Kadang-kadang susah nak elak. Akhirnya saya lah ni, saya dah beritahu ni bukan apa, supaya ambil pengajaran akan datang, jagalah harta ini supaya kita selamat dari sisi Allah, supaya kita tidak dibangkitkan dalam keadaan buta. Di Pisma ni ada kebun kan, kerja, kadang-kadang saya bawa kebun kerja, saya bayar gaji, betul tak? Boleh ambil gaji lagi. Kamu dah hilang 2 hari ni. Saya bayar gaji, saya pun bekerja, saya petik buah. Gaji baru ni kita petik buah sawit, dapat alhamdulillah banyak pula buahnya.
satu kebun tak pernah dapat 2 tan lebih ya. 2 tan. Patutnya gaji saya di situ, upah petik buah tu, kurang-kurang pun 100. Pasal upah dia 100 setan. Dia 2 tan tu 200 lah. Untuk kamu yang angkut upah tu 100. Saya 100 lah sepatutnya. Tapi biasanya memang daripada dulu saya tak ambil duit tu. Kalau ambil jugalah, bukan tak ambil 100%. Ambil sekadar yang ni. Saya niat kalau ada benda yang saya terpakai untuk pisma ni, maka duit itulah nanti yang ditolak. Moga-moga Allah jadikan saya ni bukan orang yang berhutang dengan sesiapa. Macam tu ya, bukan mudah. Saya lama dah buat benda ni, tapi malam ni saya beritahu pasal kita ada cerita anak yatim tadi. Sebab itu kalau kita nak buat sesuatu, biarlah. Saya pun selalu suruhkan kepada orang yang selalu infak, telur ke beras ke, saya sendiri yang cakap. Pasal apa? Saya kata kalau nak infak ni, masukkanlah sekali semua staf-staf Pisma, jangan pelajar saja. Infak tu siapa ni? Untuk semua staf Pisma, senang, tidak susah ya? Orang yang masak pun nanti tak boleh makan untuk kantin tu, tapi boleh semua, tak ada masalah. Jadi kan macam itu. Apa lagi? Macam bulan puasa, orang nak infak, ini untuk tahfiz. Saya sendiri sebut kat dia, jangan tahfiz saja, pada infak semua sekali yang berbuka di sini. Tak kira lah budak tahfiz saja, bertahfiz, dan juga orang luar, dan juga termasuk staf-staf, termasuk saya sendiri. Saya suruh dia sebut terang macam tu supaya senang. Kalau dia kata ini untuk budak tahfiz, dah susah. Telur ni untuk budak tahfiz, jadi saya tak boleh makan, kena asingkan. Susah lah nak asing, cukup macam ni lah, jadi susah. Macam tu. Jadi tak mudah ya, tak mudah. Jadi apa-apa pun kita nak cover, macam kat Bisma ni, macam staf lah ya, infak lah untuk Bisma ni. Niatlah kalau ada benda yang aku terpakai apa semua, barang-barang orang ramai ni, barang Bisma ni, moga-moga benda ni terbayar, kita bayar macam tu. Pasal kadang-kadang susah ya, nak sangat sukar, bukan mudah. Macam ni lah. Jadi Allah turunkan ayat ini, Muslim, walau sya Allah, dan lau kiranya sya Allah, Allah kehendaki, kemudian la'anatakum, benar-benar Allah akan la'anatakum, la'anatakum, memberatkan kamu. Tidak, Allah dan kiranya Allah kehendaki, Allah tidak memberatkan kamu, gitu ya? Allah tidak memberatkan kamu. Jadi terasa berat. Banyak ya kalau kita tengok Al-Quran, para sahabat dulu rasa susah macam arak lah. Macam arak ni Allah tak terus haramkan. Lama-lama tengok masa semayang jadi mabuk semua, akhir sekali berasa ransur je, akhirnya barulah diharamkan. Kalau sekaligus mungkin orang musyrikin Mekah tak terima. Innallah, sesungguhnya Allah Azizun, Maha Perkasa, Hakimun, lagi Maha Bijaksana. Tu. Apa makna perkasa? Aziz. Kita pun sebut perkasa. Ada satu parti pertubuhan ke parti, nama dia parti perkasa.
Ya. Aziz itu maknanya perkasa. Perkasa maksud dia Allah itu maha perkasa untuk buat apa sahaja yang dia kehendaki dan tidak ada siapa yang boleh larang. Kalau Allah andai kata Allah nak kata tak boleh kena asingkan pun Allah boleh buat. Ya. Kalau Allah kata campur, campur. Tapi di samping Allah ada Azizun, Allah juga ada sifat maha penyantun, maha lemah lembut, maha sabar. Itu sifat-sifat Allah yang sangat baik yang tak ada pada manusia. Boleh? Cukup sekadar itu. Ini panjang lagi ni. Ni cerita nikah kahwin. Yang ni penting. Jadi minggu depan kita akan buka cerita ni. Wala tunkihul musyrikat. Boleh ke tak boleh nikah? Macam mana nikah? Yang Nabi bagi syarat, kalau kamu nak nikah kena ambil 4 perkara. Perkara yang pertama sekali apa, Nazim? Ni Alia, kalau kita nak nikah, Nabi bagi 4 syarat untuk menikah, untuk cari suami ataupun isteri. Yang pertama sekali apa dia? Yang paling penting. Tak tahu? Kau tak nak nikah apa? Akmal? Kita nak cari isteri. Nak cari isteri, apa yang pertama sekali kita kena tengok untuk kita ambil dia sebagai isteri? Tak dengar? Ciri-ciri? Ciri-ciri? Ada 4 ciri. Ciri pertama apa dia? Yang pertama sekali. Halo? Nak berseri pun tak tahu macam mana kamu ni? Akhlak. Ilham? Itu aurat. Ni. Apa? Ada ni. Solat. Soleh. Solehah. Kamu Muaz? Iman. Kamu Anas? Cakap tak tahu. Jawapan semua salah. Ni Nazim, Nizam. Tak tahu. Amin nak bini macam mana kamu ni? Amin. Rupa, cantik. Yang pertama tengok cantik ke tak cantik. Yang itu pun tak tahu. Apalah. Tapi bukan setakat tu je. Minggu depan kita sambung. Okey. Nak tak dia ni? Cara jujur. Nak tak nikah dengan seorang cantik, seorang tak cantik? Nak cantik ke tak cantik? Nampak? Nak yang cantik. Sebab tu Nabi letak tempat yang pertama mesti cantik. Kamu Muaz, letak depan kamu seorang umur 68. Sebelah ni 18 tahun. Kamu nak yang mana? Tahu pula. Ya, cukup saya itu. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayahnya. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik.